Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Step 5 lah, part 2 step 5. So hari ni saya sedang membuat proses pemasangan di jig ataupun tempat memasang lah, agar kereta ni lebih accurate. Tentu rakan-rakan so boleh tengok. So sekarang ni saya baru buat linkage di bahagian bawah ni, tuan-tuan boleh nampak kawan-kawan. Saya dah pasang dah. So panjang dia 313, tapi saya buat 315. Dari sini ke sini 315 macam tu. So bila kita pasang absorber, dia akan naik, dia akan pendek sikit lah. So inilah keadaan dia. Kereta rakan saya buat CD ataupun abang CD kita. So ini dia dudukan kereta. Untuk saya buat sukatan linkage ataupun top linkage ataupun linkage yang atas lah, macam tu. Yang mana bahan dia saya gunakan stainless steel tapi 4mm. Yang bawah saya buat 5mm, tapi yang atas saya buat 4mm macam tu rakan-rakan. Jadi untuk mendapatkan panjang dari sini ke sini, dari sini ke skru yang bawah ni, saya nak dapat ukuran dia berapa. So bila saya dah dapat linkage ni, saya akan welding, saya akan buat. Lepas tu barulah kita dapat pasang absorber macam tu rakan-rakan. So insyaAllah di bahagian atas ke depan, setelah saya buat servo, dah pasang servo, baru saya dapatkan sejauh mana dia punya yang jauh depan tu, agar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek rakan-rakan. So yang ni mungkin tidak ada penyesuaian apa-apa sebab servo kat sini, so dia ada sikit panjang kat sini lah. So saya akan siapkan benda ni. Dah tinggal 60% lah sekarang ni rakan-rakan. So benda ni tak goyang langsung, tak gerak, jadi mudah kita buat. Rakan-rakan, tu sikit sebanyak perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan pemasangan kereta ni sampai siap rakan-rakan. So ini saya gunakan tempat yang di mana mudah untuk saya. Jadi kereta tu bila saya pasang dia tak lari lah rakan-rakan. Ni bahagian daripada hadapan. So ni center. So kereta ni center. Untuk tidak mau gerak, saya akan gunakan G-clamp dekat sini agar kereta ni tak gerak langsung macam tu. Ni saya goyang ni tak gerak. Okey, itu sikit sebanyak perkongsian saya dengan kawan-kawan. Macam tu. Ada juga rakan-rakan tanya, tak takut ke orang tiru dan sebagainya. Bagi saya tidak ada masalah tiru meniru, dan kita harus berkongsi ilmu pada sesiapa saja yang berminat lah untuk membuat sebuah kereta remote control. Kalau berminat macam tu rakan-rakan, kalau tak ada kepandaian sangat, so belilah yang dah siap macam tu rakan-rakan. Cuma tidak mengikut kehendak kita lah. So kalau kita beli dah siap tu, satu dunia pakai benda yang sama, cuma beza dia setting lah. Antara orang, satu orang tu tak sama ni rakan-rakan. So itu saja perkongsian saya. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Pengetahuan rakan-rakan lah, saya menggunakan Axle Capra, jenama KYX lah rakan-rakan. Ni complete set lah saya beli, tapi agak mahal jugalah rakan-rakan macam tu. So dia heavy duty. Ada juga yang murah, tapi kalau main crawler dia akan cepat patah lah rakan-rakan. Jadi depan belakang wak Jawa dia nak main 4 wheel steering. Jadi saya buat lah, saya beli dua piece atau 2 unit KYX macam tu rakan. Tu sikit sebanyak nama KYX ada kat situ. So itulah pada saya KYX tadi satu jenis produk main China yang saya rasa dapat menjimatkan duit kita lah, agar tidak patah lah rakan-rakan. Kalau yang biasa tu, kalau kita main rock crawler, dia mudah patah. Di bahagian sini dia mudah patah ni rakan-rakan. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua rakan-rakan lah yang menantikan kesudahan kereta yang saya buat khusus untuk wak Jawa. So sikit sebanyak ni body yang dah pun saya siapkan. So mudah-mudahan wak Jawa sukalah macam tu. So ni masih lagi dalam keadaan proses. So saya taruh stainless steel sini. Okay, gearbox pun saya dah pasang. Gearbox dia saya dah pasang. Okay, low CG gearbox, itu juga dengan wawar dia. Okay, untuk linkage ni rakan-rakan,
So sebenarnya saya sedang buat linkage yang full time, linkage yang tak risau lah untuk patah ke, untuk apa ke. Saya menggunakan stainless steel ball head. Ini linkage di mana sharp ni 5mm besar. Jadi mudahan dia lebih kuat lah untuk kita heavy duty punya, kita main macam tu rekan-rekan. So ni saya sedang buat menggunakan jig agar setiap linkage yang panjang dia sama lah, macam tu rekan-rekan.